Sejak anak I dapat kaki ni, dia suka berdiri, dia dah start jalan. Bila mandi tu susah sangat dia nak duduk diam. Takkan nak mandikan dalam bathtub kan, nanti dia berdiri, jatuh pula kita risau. So, I try letak dia dalam stand bath ni. Yang ni macam tangan tau. Kita letak anak kita, lepas tu tutup. Okay, yang ni ikut badan anak besar mana. You boleh adjust. Nak buka dia, bawah dia ni ada button. Kiri kanan ada button. So, tekan je bawah ni. Tada! Senang. Tapi be careful tau. Macam anak I akan adjustkan siap-siap. Letak dia dalam ni. Lepas tu kita tengok. Okay, besar ni anak kita muat ke tak? Be careful dekat bahagian sini. Badan anak senang terkepit lah. Itu je dia punya tak best. Adjust dulu, baru letak anak. Itu lagi selamat lah. And then, dia boleh tinggikan ikut ketinggian anak. Dekat sini, you tekan je button ni. Ikutlah you nak tarik naik tinggi dia. Lepas tu kat sini, you boleh letak shower. Untuk dia enjoy mandi. So far, I pakai yang ni. Anak I suka sangat mandi. Senang mandi. And I tak risau kalau dia bergerak-gerak. Bila anak kita dah setahun ni, lagilah dia suka gerak. Yang ni I start pakai masa anak I dah boleh berdiri, dah suka bertatih. Yang tu kita dah susah sikit nak bagi dia duduk dalam bathtub. I pakaikan dia stand bath ni, memang tak risau dah. Jadi kalau anak you dah suka berdiri, you kena try lah yang ni pula. So that anak you enjoy nak mandi. Yang ni I approve.